5 teknik pool rezeki yang akan buka hidup kau habisan. Akan jadikan hidup kau makin mudah terima peluang. Nota pada 20/11/2025 oleh IH Encik Hujan. Thank you atas ilmu dia, Encik. 5 tu adalah 1. Buang tenaga miskin. Perangai sendiri halau tanda diri sendiri belum untuk terima. Buang tenaga miskin ni stop hidup sebagai manusia kekurangan. Buang habit mengeluh, takut, banding hidup orang dan rasa diri tak layak. Rezeki tak suka energi sendu. Ia datang pada orang yang jelas, yakin, jaga maruah diri. Yang kedua, jadi manusia yang laku. Kalau ada value diri kau kosong, rezeki pun malah nak dekat. Upgrade dengan ilmu, disiplin dan konsisten. Buktikan diri tu bukan dengan cakap, tapi dengan result yang kau deliver. Kemas hidup luar dan dalam. Rumah sepah, jiwa pun sepah. Kalau jiwa sepah, rezeki pun takut nak singgah. Kemas tempat ibadat. Kemas ibadah, masa, duit, emosi dan seka. Hidup terurus tarik rezeki lebih laju dari doa tanpa tindakan. Yang keempat, betulkan hubungan dengan duit. Kalau dalam kepala tu duit susah, kotor, berat, rezeki memang tak akan stay lah. Jadi kena reprogram balik belief duit tu suka pada yang menghormatinya. Yang kelima, buka pintu peluang. Cakap ya pada benda yang boleh upgrade hidup. Nombor 5, buka pintu peluang. Cakap ya pada benda yang boleh upgrade hidup. Rezeki ni suka pada orang yang bergerak, bukan yang tunggu masa sempurna. Rezeki ni bukan soal ada ke tak ada. Rezeki ni soal kau layak ke tak layak. Bila dalaman tu tune dia betul, rezeki datang tanpa kau paksa pun, sampai kau sendiri pun terkejut. Jika berlaku pada situasi apa yang nak buat, ulang-ulang dalam kepala. Ada benda baik nak datang ni, ulang beribu-ribu kali, kau akan dapat benda baik tu. Kau jadi happy kan. Kalau kita dah tahu kan, jadi penuh kan, rezeki lain akan muncul. Jadi manusia ni jadilah manusia yang ada value, laku. Kalau you ada value, mana you pergi, apa you buat, duit tu pun akan follow. Goal, money, rezeki, good people, peluang, ruang, benda-benda best akan follow dekat you everywhere. Macam mana nak jadi orang yang ada value? Dia kena ada 4 ni. 4 tambah 7. Apa yang dikatakan 4 dengan 7 tu? 4 tu adalah habit. Habit lah. Habit. Yang ni adalah asset. Ni habit, ni asset. So habit dia, habit kena membaca, banyak baca, rajin buat senaman, bagi keluar peluh. Yang ketiga, meditasi ataupun deep breathing. Yang keempat, deliver value. Meditasi ni maksudnya kita duduk diam. Kita diam, bagi otak kita tenang kan. Jadi cara dia lah. Yang ketujuh, ni 7, ni 4 habit, 7 asset. So kita kena bina lah kalau boleh. Kita try untuk bina kita punya blog. 1. Yang kedua, kita kena kumpulkan database. Yang ketiga, kita kena banyak knowledge. Yang keempat, meditasi. Yang kelima, sebaiknya kumpul goal. Yang keenam, ada network. Yang ketiga, 7, outsource. Jadi macam mana kita nak mula tu? Jadi kat sini, macam mana nak jadi orang yang ada value dengan ada yang laku ni, kita kena ada value. So value ni kita kena start dengan 4 habit dan juga 7 asset. Jadi key dia, kita kena start dengan buat dulu journal blog. Journal ni kita tulis kan, buat blog. Sebelum kita ni ataupun sebelum diri kita ni nak okey, nak kaya, ini fokus untuk ni lah. Sekali bila kita dah dewasa, mungkin kita nak kaya. Okey, bila sebelum kita kaya muncul ni, aset-aset ni kena muncul dulu. Maksudnya kita kena buat dulu. Jadi ada banyak lagi lah aset ni. Ni sebagai permulaan lah. So kita kena mula dengan
Kita kena bentuk dulu. Kita kena, jadi seolah-olah macam kita nak jadi diri kita ni siapa. Kita kena bentuk diri kita dulu, cari ilmu kan. Cari ilmu. Kita dah ada ilmu benda tu, barulah kita akan ada value. So untuk diri kita, contoh kat sini, kita kena ada journal. Kita kena tulis pun journal, blog dulu. So untuk kita ada benda aset-aset ni, nak rezeki tu nak mai banyak, lagi banyak. Kita kena ada aset-aset ni, kita buat blog, kita bagi manfaat kat orang, kita bagi ilmu kat orang lain dulu. Share banyak-banyak yang boleh. So nanti kita ada-adalah nak kata hasil benda ni. Jadi ini adalah 5 rezeki, pula rezeki yang akan buat buka hidup kau habis-habisan.